Kita ni dalam kita berhati-hati, setiap hari kita berhati-hati, ada satu hari tu kita tersilap langkah, kita terlepas pandang, kita jadi agak blur pada hari itu. Maka hari itulah yang nasib kita tak baik, kita kena scam. Dia memang macam tu. Ada saya jumpa dengan salah seorang mangsa yang jumpa saya tu, dia seorang pesara guru. Dia ni di kalangan kawan-kawan dia, dia adalah orang yang selalu menasihatkan dan selalu cakap pasal scam. Selalu tegur, selalu bagi tahu kawan dia, jangan buat tu, jangan buat ni, elakkan buat tu, elakkan buat ni. Akhirnya dia terkena. Satu hari tu satu hari je dia terkena, habis duit gratuity dia, duit yang disimpan selama ni. Saya ingat lebih kurang 300,000 duit dia habis. Menangis-nangis dia jumpa saya, dia minta tolonglah tuan, saya bukan jenis orang yang mudah kena scam. Dia kata, saya ni jenis orang yang selalu berhati-hati. Saya ni selalu di kalangan kawan-kawan pun kawan-kawan pun banyak tanya dengan saya. Akhirnya saya pula kena scam. Banyak sebenarnya kategori mangsa yang seperti itu. Dalam banyak-banyak dia berhati-hati, dia terkena juga.